Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku kan macam biasa. Aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okay, Piala Malaysia musim 2025-2026 Round of 16 Leg 1 kita nak recap kali ni. Ada 16 pasukan, so ada 8 match yang berlangsung dalam pusingan kali ni. Walaupun baru first match dah macam-macam cerita, macam-macam isu yang berlaku. PDRM bertemu dengan JDT. Sepatutnya PDRM sebagai tuan rumah main dekat Stadium Selayang. Tapi disebabkan dasar penjimatan, PDRM mohon dekat JDT untuk main dekat Stadium Sultan Ibrahim. Senanglah untuk diorang. Lepas jumpa Melaka untuk match Liga Super, tak payah patah balik KL, terus ke Johor untuk bertemu dengan JDT untuk match Piala Malaysia. Habis match dekat Johor, barulah diorang balik KL. Cerita PDRM dengan masalah kewangan ni memang dah lama dengar dah. Sekarang ni dengar cerita player-player dah mula tak merasa gaji. Mungkin itu faktor diorang kena bantai 10 gol. Teto Martin skor double hat-trick, 6 gol dalam match ni. PDRM dapat 1 gol sagu hati. Keeper muda JDT ni memang madang bolos je sebenarnya. Satu lagi match yang melibatkan kelab yang ada masalah gaji, match Melaka bertemu dengan Sabah. Korang tengok je lah macam mana Sabah boleh bolos first goal. Kesilapan hantaran player Sabah, hilang bola dekat kawasan sendiri, bagi ruang Melaka untuk rampas bola dan attack. 2 kali Melaka leading, seorang player kena red card. Second half Melaka main defensif je. Itu pun Sabah struggle juga. Terpaksa comeback saat akhir untuk at least dapat seri 2 sama. Seterusnya result yang tak dijangka, Perak menang 2-0 dengan Kuala Lumpur City. Perak ni tim yang main dekat Liga A1 Semi Pro je. Dalam match ni, turunkan seorang je player import dekat defend, Aliu Abu Bakar. Majority player anak jati Perak untuk preparation squad Sukma dan under 23 je. Tapi Perak berjaya mencipta kejutan, tewaskan pasukan yang berada di ranking ketiga Liga Super. Perak main simple je, parking bus dengan formation bertahan 5-4-1, lepas tu counter attack. 1 gol hasil daripada long ball, 1 gol daripada tandukan free kick. Ball position 24% je, total shot 5, on target 2. 2-2 masuk gol. Walaupun main bertahan, Perak buat 2 kali je foul berbanding Kuala Lumpur City 13 kali. Leading 2-0 ni, harapan besar untuk Perak layak ke pusingan seterusnya dalam Piala Malaysia. Match seterusnya, Immigration bertemu dengan Negeri Sembilan berkesudahan seri 0-0. Negeri Sembilan ni biasalah, bila jumpa team power bukan main power diorang main. Bila jumpa team biasa-biasa, diorang pun main biasa-biasa je. Itu pun nasib baik ada gol Immigration yang offside. Kalau tak, boleh kalah lah Negeri 9 1-0. Satu lagi tim yang bila lawan tim power, tiba-tiba boleh jadi power, tapi bila jumpa tim biasa-biasa, tiba-tiba jadi biasa-biasa. Kuching City. Kali ni kalah 1-0 kepada Penang. Setakat ni Penang dah mencatatkan kemenangan 4 match berturut-turut. Player import terbaru diorang, loan daripada kelab Indonesia Borneo FC, Coutinho menjaringkan gol tunggal match. Memang gila dia ni, tinggi 1.83, physical level Dixon Wakame, tapi boleh celebrate backflip. Kelantan Red Warriors bertemu dengan DPMM Brunei, tamat dengan keputusan 0-2. Dalam match ni, Syafiq Ahmad tamatkan kemarau 13 match tanpa gol dengan gol tandukan last minute di masa tambahan. Satu lagi tim Kelantan The Real Warriors tewas saat akhir kepada Selangor The King of Malaya 1-2. Selangor comeback second half dengan menghasilkan 2 gol daripada Miki. Gol kemenangan last minute tu yang tengok puas hati. Bola muntah, Miki terus rembat padu. Kalau tengok gaya Selangor ni celebrate gol tu, nampak gaya macam diorang tak ada plan untuk mempertahankan kejuaraan Challenge Cup. Mungkin kali ni nak pergi lebih jauh dalam kempen Piala Malaysia. Last match round of 16 first leg ni, UM Damansara tewas kepada Terengganu 0-2. Walaupun Terengganu menang, tapi still ada segelintir fans Terengganu yang tak puas hati dengan gameplay Terengganu. Player macam still tak ada chemistry. Terengganu pun sekarang ni tak ada head coach. Coach Badrul direhatkan pada hujung Disember lepas sebab performance yang tak berapa baik Terengganu since awal musim lagi. Sekarang assistant coach Tengku Hazman take over. Itu je, recap lincah-lincah, ringkas first leg round of 16 Piala Malaysia. Kalau korang nak aku recap second leg pula, korang komen dekat bawah. Roger. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.